Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan-rakan media yang hadir. Hari ini saya bersama dengan YB Adun Kesidang dan juga YB MP Kota Melaka bersama dengan pengurusan tertinggi KPDN menghadiri program Jalan Rahmah Chinese New Year di kawasan Dun Kesidang ini dalam Parlimen Kota Melaka. Dan bersekali untuk mengumumkan program ataupun skim harga maksimum musim perayaan bagi Tahun Baru Cina 2026 sebagaimana yang telah menjadi program tetap kerajaan setiap tahun adalah untuk kita mengadakan program skim harga maksimum musim perayaan bagi setiap perayaan termasuklah Tahun Baru Cina. Tujuannya adalah untuk memastikan supaya barang-barang pengguna, khususnya barang-barang makanan yang menjadi tumpuan utama oleh masyarakat kita dalam perayaan-perayaan tertentu berada pada harga yang munasabah. Kerana kita tahu dalam tempoh perayaan ini permintaan akan meningkat dan kita khawatir dengan permintaan yang meningkat maka harga boleh meningkat dengan begitu tinggi. Atas sebab itu kita laksanakan program ini untuk memastikan barang-barang yang diperlukan oleh pengguna masyarakat. Kalau contohnya Tahun Baru Cina ini, masyarakat kita kaum Tionghoa berada pada ada harga maksimumnya yang tidak terlalu tinggi. Itu tujuan dan matlamatnya.